Abu Bakar kata ini mungkin Petanda ataupun khabar. Sebab tu mimpi yang baik ini salah satu daripada petanda lah. petanda. Okey, jadi Abu Bakar pun terus cari pemimpin-pemimpin di Madinah, panggil mesyuarat dengan Sayyidina Ali, mesyuarat dengan Umar bin Khattab, mesyuarat dengan Uthman, mesyuarat dengan 10 sahabat Nabi yang dijamin syurga tadi. Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas. Kabinet dia lah. Kabinet. Panggil. Macam mana ni? Dan kesemuanya bersetuju. kita mesti hantar tentera ke Syam. Tengok. Cuba bayangkan 7 bulan daripada penaklukan sebuah empayar yang bertahan 1200 tahun. Tahun sebelum 7 bulan tu pun isu ridah. Tengok. Lepas tu Parsi, sekarang nak Syam pula. Dan jarak tak jauh, tengok. Sebab itulah orang panggil satu akidah yang ada kepada para sahabat dan satu falsafah perang mereka ialah kita berusaha, Allah yang menentukan. Allah. Sebab kemenangan wa man nasru illa min indillah. Tidaklah kemenangan kecuali bagi daripada Allah. Dan janji Allah itu benar kepada mereka yang nak bawa agama Allah. In tansurullah yansurkum, Allah kata. Jikalau kamu menolong agama Allah, Allah akan tolong kamu. Dan Abu Bakar kata niat kita untuk menyampaikan dakwah, Allah akan tolong. Jadi sebab itulah